Filem tempatan negara kita dah nak mati. Apa khabar sinihan? Filem tempatan Tamil, Blue, mula disiarkan di Pawagam minggu lepas. Namun, masa pertama saya tengok senarai Pawagam yang siarkan filem ni, saya sudah rasa macam ada sesuatu yang tak betul. Hanya 27 Pawagam yang siarkan filem ni, dan di Johor hanya 2. Benda ni membuatkan saya tertanya-tanya. Macam mana mereka nak capai lebih banyak penonton? Atau lebih realistiknya, macam mana mereka nak mengauk keuntungan? Ataupun mereka sedar kalau membuat filem tempatan, terutama ni filem Tamil dan bukan filem aksi, bukan filem hantu lagi, sudah tentu mereka takkan mampu ambil model mereka balik. Saya betul-betul tertanya-tanya, kalau filem itu telah dicurahkan begitu banyak masa dan tenaga, begitu banyak usaha dilakukan, kenapa mereka masih membuat keputusan untuk tayangkan filem ini di tempat yang begitu terhad? Saya tidak faham. Saya yakin faktor kewangan memainkan peranan. Mungkin kerajaan ataupun media juga boleh membuatkan sesuatu. Dan masa hari ini saya tonton, hanya 3 orang saja. Saya dan dua orang abang India lagi. Dan mereka tengok saya seorang Cina, tonton filem Tamil. Jadi kami ada sembanglah sikit. Dan melalui perbualan, saya tahu mereka juga kerja dalam bidang filem. Dan benda yang saya tak sempat tanya ataupun tak berani tanya ialah, dah berapa lama mereka kerja dalam bidang ini, dan bolehkah mereka bertahan? Apa pandangan mereka dan apa perasaan mereka bila mereka lihat seorang pengarah yang mungkin jauh lebih berpengalaman daripada mereka, filem terbaru beliau hanya disiarkan di 2 Pawagam di Johor saja? Apa perasaan dia sebenarnya? Dan seorang abang sangat mesra, sangat peramah, dia juga kongsikan dengan saya filem pendek yang dia buat di YouTube. Awak juga boleh pergi tonton kalau berminat di sini. Okey, kami kembali kepada cerita Blue. Filem Blue, dia cerita yang mudah, simple saja bagi saya. Namun, ni masih lagi menyentuh hati saya. Filem Blue menceritakan seorang yang nak menjadi pengarah. Jadi, awak dapatlah lihat masalah, kesusahan, cabaran yang dihadapi bila nak jadi seorang pengarah. Dan filem ini mungkin akan mengingatkan awak apa yang awak impikan, apa cita-cita awak sebelum awak mula masuk ke dalam alam pekerjaan dulu. Bagi saya, ini memang sebuah filem yang menarik. Dan saya memang harap lebih banyak orang dapat pergi Pawagam untuk sokong filem ini. Kalau awak ada masa, pergilah sokong filem tempatan ini, Blue. Filem ini ada sarkada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dan boleh dikatakan, walaupun masa saya tonton tadi hanya 3 orang, tetapi Pawagam itu penuh dengan gelak. Ini bukan filem yang bosan. Jumpa lagi dan jaga diri.